Dan untuk itu, kita nak bersama dengan, ini pun bukan calon-calon wanita, CEO kepada Sedania As-Salam Capital, Puan Khairul Nisa Ismail, CEO kepada Hong Leong Islamic Bank, Puan Dafina Ahmed Hilmi, dan CEO kepada wanita-wanita ikonik, wanita seni, dan of course-nya dialah idola saya, ikon seni negara, Kak Oji Ahmad Daud. Dipersilakan. Woo! Assalamualaikum. Hello. You. Hello. Waalaikumsalam. Kekandaku. Halo. Silakan. Masya Allah. Wow, kita bersama dengan 3 wanita hebat. Aura tu sampai sini tahu kehebatan kalian. Ya, betul. Boleh rasalah kak vibe-nya. Awak pun beraura. Lagi bermerah-merah ni. Dan kita cuba nak beraura. Tu warna merah. Lagi-lagi aura tu terselah bila ada jejaka. Hai. Idaman. Hai, Kak Oji. Okeylah. Belum apa-apa lagi Aida. Kak Oji ada ke? I susah lah. I susah. I banyak syarat. Oh ya. Mengalahkan Puteri Gunung Ledang. Okey. Macam tadilah yang saya katakan mukadimah kita tentang hibah. Dan bila kita bercakap tentang hibah ni, jom hibah. Jom hibah ni banyak membantu kita dalam perancangan hibah di Malaysia ni. Jadi mungkin kita nak tanya dengan Puan Khairul Nisa, iaitu CEO kepada Sedania As-Salam Capital, kan? Terangkan bagaimana jom hibah memudahkan orang ramai, terutama kepada yang baru nak merancang warisan. Ya. Boleh? Assalamualaikum. Thank you for having me here. Alhamdulillah. It's our pleasure. Semoga semua okey hari ini. Okey? Semua okey. Sebab topiknya hangat juga tau. Sebab wanita kena tahu pasal hibah ni. Sebab bagus juga Era tanya pasal hibah. Sebab kadang-kadang orang confuse tentang takaful hibah. Kalau takaful hibah tu untuk insurans, perlindungan. Tapi apa yang kami nak bercakap adalah tentang hibah bercaga. Tahu tak, di Malaysia sekarang ni, as to date, ada 7 bilion, bilion bukan million, bilion unclaimed asset, frozen asset. Asset tu dibekukan. Sebab keluarga-keluarga Muslim lah yang tak tahu macam mana nak liquidate aset-aset tu. Mungkin sebab parents dah meninggal, kita tak tahu macam mana asal usul tanah tu kan. So kita, dan lagi satu faktanya adalah setiap hari 300 lelaki Muslim meninggal tiap-tiap hari. So, apa terjadi kepada keluarganya kan? Macam semalam 9 family hilang suami, hilang bapa, apa akan terjadi? So, dari segi pengurusan harta dan Islamic inheritance yang kami nak mempertengahkan, kami nak buatkan more awareness pasal hibah bercaga. Saya nak cakap hibah bercaga ni macam anda semua ada rumah tak? Okey, saya nak tanya, rumah anda ada joint mortgage account tak dengan suami? Mostly, okay. Semua sendiri, wah bagus ni. Tapi yang sendiri ni yang kena protect, kena lindung. Okay, for example, saya buat joint mortgage account. For example, saya nak buat example. So, husband and wife buat joint mortgage account. Okay. Kalau husband, wife boleh letak 50%, husband letak 50%. Tapi lelaki, suami accident, meninggal. Isterinya, itu hak rumah saya dah bayar 50%. Lama tu atas saya. Tapi adalah mungkin bapa lelaki, suami dia yang meninggal tu, bapa dia datang, abang dia datang, saya ada hak rumah ni, awak tak ada hak. Walaupun dia joint mortgage account. Sebab dia ikut faraid. Kita tidak menidakkan faraid, tapi kalaulah family wife tu dah ada joint hak
kepada rumah tu, sepatutnya suami tu menghibahkan rumah tu kepada isterinya. Itulah saya nak membuka cerita pasal hibah. Alamak, kita tak bawa suami pula ya. Tak apa. Malam ni you tidur dalam, you cakap, suami, kalau sebelum you mati ke apa, you kena start planning untuk I tau. Sebab I ada anak perempuan. Kalau tak ada anak perempuan macam mana? Kalau you seorang je. Betul. So you kena make sure suami tu protect you. So itulah hibah. So hibah bercagar ni adalah pengurusan harta di mana you boleh buat semasa hidup, tapi execution of hibah tu dilaksanakan selepas orang tu meninggal. Okey. So dari segi pengurusan, dari segi kalau kita suami meninggal, isteri akan bengong sikit kan. Apa nak buat? Rumah macam mana nak dapat bank account kan? So kalau suami dan isteri dah plan dalam pengurusan harta ni, kalau anything happen, so isteri macam dah okey, saya tahu macam mana nak buat. Nanti macam mana nak dapatkan rumah itu, pergi ke pejabat tanah. Ya. Usaha kecil. Semua tu dah start, dah ada dah sebab buat pengurusan harta bersama jom hibah ni. Okey, itulah yang kita namakan sediakan payung sebelum hujan. So dari segi tu kami pun partner, kami dah invest dengan Wasiah Shop. Wasiah Shop adalah largest trustee company in Malaysia. Syariah compliant trustee company. And kami berkolaborasi dengan Hon Leong Islamic, di mana Hon Leong Islamic akan mempertengahkan produk ni kepada customer-customer dia, insya-Allah. So saya pas baliklah. Boleh, okey. Jadi sekarang ni bekerjasama dengan pihak Hon Leong Islamic ya. Jadi mungkin kita nak tanyalah, Hon Leong Islamic Bank kini berusaha untuk lebih memberi fokus kepada literasi kewangan Islam. Mungkin Puan Dafinah ya boleh jelaskan di sini bagaimana HLISB kita membantu komuniti Muslim untuk memahami keuangan Islam dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya actually rasa nervous sikit, gementar sebab dengan semua wanita-wanita hebat, wanita-wanita tersohor ya, dengan artis-artis kita, Kak OJ dengan Era, Wanisa dengan of course penonton di sini. So, Okey, saya nak tanya satu soalan berapa ramai penonton-penonton di sini ada financial planning? Maksudnya memang dah ada planning macam mana nak menguruskan kewangan. Ada planning? Ada planning ya? Ada, wanita-wanita kan hebat. Ya, okey. So tahun lepas kami ada buat satu survey survey bertanyakan mengenai kewangan pengurusan Islam. Dalam survey itu lebih kurang 80% responden dia tak ada documented financial planning. Dia tahu pentingnya kena menguruskan sama ada dah start kerja, nak simpan duit, nak simpan dalam ASB, tabung haji. Tetapi tak ada documented financial planning. Jadi bila kita usik berkenaan dengan financial literacy ni adalah penting sebab sekarang ni banyak kita tengok isu macam scam kan. Financial scam berlaku. Lepas tu dalam kalau kewangan Islam tu kita tengok bukan sahaja dari segi memastikan muamalat tu halal. Kalau kita tengok macam dari segi makan minum tu kita tahu kan kita kena makan yang makanan halal. Tapi kalau dari segi perbankan tu kat Malaysia ni of course ada conventional bank, Islamic bank. So Islamic Bank, Hon Leong Islamic, kami sudah beroperasi 20 tahun dan kami memberi kemudahan produk semua berlandaskan patuh syariah. Jadi maybe the first thing saya nak kata, make sure kita punya financing tu is under Islamic banking. And then bila cakap pasal awareness tu, penting sebab biasanya kita okeylah kita pergi kerja dapat duit, simpan duit. Lepas tu bila kita nak beli rumah ambil financing, beli kereta financing kan, semua kita kiranya berhutang. Tapi simpanan tu dan simpanan untuk masa hadapan tu amat penting. Jadi sekarang ni kita tengok planning tu penting sebab dari segi harta pusaka kan, Puan Nisa ada mention 70 bilion harta pusaka yang tidak diklaim. Sebab apa tak claim? Sebab proses nak buat tu memang amat kompleks, complicated. Kan? And then if anything happen, macam mana kita nak pergi, nak appoint lawyer macam mana, nak pergi ke mana, nak jumpa which trustee wasiat. So dari segi itu financial literacy tu
adalah salah satu aspek yang kami di HLISB memang kita ada buat. Kita ada program celik muamalat duit smart untuk student, university student yang dah kerja. Semua kita ada untuk explain kenapa pentingnya Islamic banking dan macam mana dapat menolong customers untuk memahami lebih mendalam mengenai pentingnya ada financial planning tu. Okey. Jadi sebenarnya memang kita kadang-kadang kita tahu kita ni mengurus tapi kita tidak ada perancangan di masa hadapan yang mungkin kita tidak tahu apa yang berlaku. Jadi di sinilah tempatnya untuk kita mungkin kita boleh bertanya apakah yang terbaik untuk kita sebagai wanita. Untuk kita apa? Untuk kita tinggalkan kepada insan-insan yang kita sayang kemudian hari dan kita pergi pun insya-Allah dengan harapan rohani kita pun tenang. Betul tak? Jadi kalau tadi kita tanyalah tentang hibah dan sebagainya, kita nak tanya dengan our one and only. Dia dah tunggu dah tu. Kak Oji. Apa yang Kak Oji tak buat? Apa yang tak buat apanya? Maksudnya Kak Oji dah berlakon. Kak Oji dah menyanyi, menjadi pengarah, penulis skrip, peniaga. Segalanya Kak Oji dah buat. Tepukan. Alhamdulillah, thank you. Alhamdulillah Kak Oji. Dan apa perancangan Kak Oji? Perancangan? Apakah yang Kak Oji rancangkan di masa hadapan yang Kak Oji nak tinggalkan untuk insan yang disayangi? Okey, secara peribadi, saya sebagai individu yang bernama Fauzia Ahmad Daud mempunyai seorang anak yang dijaga ketika berusia 10 hari. Allah. Sekarang ada berapa umurnya? Sekarang ada 17. Alhamdulillah. 17 tahun, insya-Allah tahun depan dia melanjutkan pelajaran ke A level. Alhamdulillah. Syukur dia dengar cakap. Dengar cakap. Itu yang berjaya tu ya. Kita senang anak. Bila mataku berbicara. Oh. Ini je, tak payah lebih-lebih. Kan. So, saya harus memikirkan dia. Satu, memandangkan dia memang anugerah dari Allah kepada saya. So, suatu hari kita semua akan pergi meninggalkan dunia fana ini. Jadi saya ingin, walaupun saya mengajar, mendidik anak saya tu bagaimana untuk hidup susah. Saya nak dia jangan terperanjat. Oh, kamu anak orang sini, datuk nenek kamu orang yang ternama. No. You have to learn to struggle. Saya ajar dia sebegitu. Jadi no complaints. Apa aja yang ada makan. Kan, I'm very strict as a mother. Tapi tak strict sampai anak sampai takut tinggal ngakak lah ni kan. So, saya harus memikirkan tentang anak saya itu dulu sebagai seorang ibu. Walaupun dia dah bertemu dengan ibu dia semua. Saya tidak menghalang. Tak menghalang. Sebab dia wajib mengenali siapa ibu yang melahirkan dia. Ya, betul. Nampak akak baik kan? Tepuk ya. Terima kasih. Okey. Okey, jadi itu saya sebagai ibu. Saya memang harus memikirkan masa depan dia. Okey, kalau saya sendiri sebagai seorang karyawan seni, saya lebih ke arah ingin berkongsi ilmu yang saya sudah dititipkan kepada saya dari saya berusia 11 tahun. Sehingga sekarang ni saya dah nak masuk 63 era. Wow. Dah 5 dekad. Nanti itu untuk ilmu dengan I. Okey. Jadi saya dah 5 dekad, saya lebih suka ke arah berkongsi ilmu. Apa yang skill saya ada kepada orang ramai. Sebab jangan salah fikir ya, sebab bila kita menyentuh tentang bengkel seni lakon, bukan untuk orang memasuki untuk jadi pelakon. Tidak. Sebab di dalam bengkel itu actually acting is a therapy, is a form of therapy. Acting itu it helps to healing, alright? Dan menyuntik keyakinan diri dan juga skill untuk berkomunikasi. Tak semua orang diberikan bakat untuk jadi seorang pelakon. Okey, nanti I audition you. Siapa yang lontaran vokal bagus? Lontaran boleh dengar? Okey. Kita tengok macam ni emosi nanti. Alright. So, itu saya memikirkan itu. Of course I have plans. A lot of plans. But ada yang menjadi, ada yang tidak. Kita hanya mampu merancang, Allah yang menentukan. Tapi saya adalah manusia yang tak suka komplain. Because to me is that
Allah is the best planner. Betul. So kalau kita bercerita pasal hibah, saya dengar pasal hibah ni dah lama daerah. Ya, ya. Yes, dah lama. Sebab pasal kes anak angkat and all kan. Tapi saya tak suka menggunakan terminologi anak angkat tu sebab bagi saya semua anak ni anugerah Allah. Ya. Kan kau asyik betul itu aja dialog kau tahulah. Okey. Jadi terma apa yang Kak Oji gunakan? Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah. Terma apa yang Kak Oji? Anugerah anak itu adalah anugerah Allah. Tepat sekali ibu. Ya, kan lain sikit. gitu. Kasih, betul. Sebab intonasi dia sama je dia. Okey. So it's interesting bila saya dijemput untuk hadir ke sini. Ya, saya ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang hibah and because saya ada bertanyakan tadi siapa ya? Apa perbedaannya mengenai wasiat dan hibah? Sebab good question. Isn't it? Yes. Sebab kita selalu Islam kena buat wasiat. Lepas tu dah buat wasiat pun gaduh-gaduh lagi kan macam gobok kepala. Pasal harta gaduh-gaduh. I don't like, the girl don't like. Okay. Don't like. So saya ingin tahu kan macam apa bezanya sebenarnya? That's a good question. Siapa yang boleh you jawab? Apa bezanya? Okey. Pada soalan Kak Oji tadi, kalau wasiat tu memang kita akan express apa aset yang boleh diagihkan kepada penerima wasiat, tetapi ini masa kita sudah meninggal sudah tiada. Okay. So and then of course dia akan mengikut hukum faraid lah, according to berapa calculation kan. Tapi kalau hibah tu kiranya masa kita masih hidup, kami boleh hibahkan harta pusaka masa hidup. So for example, kalau saya punya handphone, saya nak hibahkan kepada Nisa, here's my handphone. Sebab and then harta tu akan dikecualikan dalam proses faraid. Sama konteks dengan sedekah. Lain. Sedekah lain. Wakaf, nothing tak ada, has got nothing to do with that. Okay. So tapi kita jelas. Pendekatan yang sangat rapat ialah erti wasiat tadi dan hibah. Ianya sangat rapat, sangat dekat. Cuma bezanya ialah hibah ini adalah hadiah ketika kita hidup. Ketika kita masih ada lagi. Tetapi ianya jatuh wasiat sekiranya kita sudah tiada. Okey. So itulah bezanya. Tapi bukankah kita buat wasiat semasa kita masih hidup? Betul, tapi dia akan still ikut proses, I would say administrator masih kena tengok siapa yang pemegang amanah dan masih kena ikut proses proses what do you call this? Apa tu? The wasiat tu it was still based on. So macam for example, faraid akan still ikut faraid. Dia banyak faraid. Wasiat ini masih kena ikut terma-terma faraid juga. So mungkin orang salah faham, dia ingatkan saya dah buat wasiat. So wasiat tu okey dah lah. Tapi sebenarnya kalau orang tu ada abang, dia boleh kontes juga. So dari segi hibahnya, faraid tak boleh kontes sebab you dah buat akad masa you nak, macam tadi Dafina bagi phone kat I dah buat akad dengan dia, ijab kabul. Macam tu, so I take. So orang tu kalau dia meninggal, I want to, dia punya abang ke apa ke tak boleh fight for it. Okay, so dalam arti kata lain, kalau saya melakukan hibah kepada anak saya Nur Aminah Aida, adik-beradik saya semua keturunan DNA Ahmad Daud Sadiani tak boleh kontes lah kan? Tak boleh kontes. Situasi Kak Oji, situasi Kak Oji macam situasi saya pun dapat anugerah, anak anugerah Allah juga. So saya dah buatkan siap-siap untuk dia. Hadiah. Sebab walaupun saya sayang dengan abang-abang saya, tapi kalau saya mati saya tak percaya mereka. Sorry, kan topik ni topik hangat kan? So betul kan? So saya dari segi objektif saya nak make sure anak saya tu ada protection.
dari segi harta. Okey. Tapi jaminan macam mana dia dah? Dia ke arah mahkamah syariah. So, once dah dapat dokumentasi hibah tu, dah buat akad semua, dia kalau amati, dia akan terus ada representatif wasiah dengan jom hibah akan datang ke rumah saya insya-Allah. Dan dia akan cakap lah, okey, anak saya nama Sarah. Sarah, this is your mum punya planning for you. You boleh pergi ke pejabat tanah, pusaka kecil, ke mahkamah syariah. Semua dah diaturkan kepada Nanti on the dia. way nak ke sana kena kidnap. Ayo. Malas. Itu maknanya, yang tu kena sayangnya. Editor, edit that out. Yes. Yang tu kena sayang balik abang saya lah, make sure. Okey. Jadi hibah ini memang kalau ianya complete, ianya tidak boleh dicabar oleh faraid kemudian hari. Ya. Okey. Kita tak menidakkan faraid itu bagus. Ya. Tapi dari Okey. segi certain aset-asetnya, Okey. kita kena melindungi. Sebab dynamic family lain-lain ya. Betul. So mungkin kita kena membuatkan hibah. Okey, itu dia. Harap terjawablah soalan Kak Oji kita. Bezanya. Come again? Tak semestinya. Dia actually for any, kita boleh hibah tu kepada sesiapa sahaja. Kepada sesiapa. Sesiapa sahaja. Kalau Kak Oji nak hibah pada saya pun boleh Kak Oji. Era, you dah ada teman. Oh. Saya ni tertanya-tanya, kenapa tak ada seorang nak hibahkan ke I? Kak Oji, sorry. Okey. Sorry just a quick one. Tapi kalau tengok golongan-golongan yang kritikal so kalau anak angkat sebab ikut faraid, anak angkat dia tak ada status kan. And then kalau anak perempuan, of course kena, kalau hibah tu is encourage lah. Then of course macam OKU dan ada a few other examples yang memang kalau buat hibah tu memang digalakkan. Okey. Anything lah, kalau dia bersuami ke, selamat lah. So kalau macam kami bersuami, so saya Kalau anak itu bersuami, suatu hari bersuami. dia untuk tak apa. hak untuk wanita. Untuk Oh, ni kena buat WhatsApp group ni. Tak ada lah kan, kita nak tahu. I nak bila kat tanah, kat 6 kaki ke bawah tu nak kenang aja. I tak nak sedih, okey right? Okey, tadi Puan Nisa ada sebut dia yang Jom Hibah bekerjasama dengan Hong Leong Islamic Bank dan Wasiah. Jadi bagaimana kerjasama ini memudahkan untuk merancang hibah dengan cara yang sah dan mudah? Okay. Sebab kita tahu hibah ni macam complicated bunyinya kan? Ya, betul. So sebenarnya As-Salam ni pada mulanya kami adalah Islamic Fintech Company. Kami menggunakan inovasi IT, AI untuk membuatkan digital platform tu untuk bukan sahaja kepada bank-bank, kepada non-bank. Tapi dari segi Jom Hibah ni adalah satu platform di mana platform kami menyenangkan lagi orang untuk datang untuk buat faraid calculator ataupun hibah calculator. So kadang-kadang kita nak buat kira-kira sendiri macam mana kan. Kalau kita dah ada jomhibah.com portal tu, dia dah ada faraid calculator dengan hibah calculator. Sekarang ada hibah calculator lah. So dia boleh tahu, okay, value rumah saya macam ni. So kalau saya nak hibahkan kepada anak saya ke atau isteri saya, berapa harga dia. So dia boleh tahu. So di mana purpose financing comes in adalah Hong Leong Islamic, di mana Hong Leong mungkin akan membantu mereka ni untuk buat hibah dari segi pembiayaan insya-Allah. Kalau diorang nak So dalam dari segi information dekat portal tu semua dah ada. Kami pun nak mempertengahkan lagi case study macam situasi di mana kenanya buat hibah macam Puan Dafina cakap tadi. Kak Oji nak ditanya kan, kenapa untuk anak angkat je ke? Tapi kita ada case study situasinya. Macam kalau suami isteri bekerja tapi tak ada anak, macam mana? Alright. So dia ada banyak. So at least orang pun macam tak adalah rasa cakap bengong macam mana nak buat ni, susahnya nak buat. Ada Puan Dafina cakap mungkin sometimes it takes 3 years for people to execute the hibah. Betul. So melalui Jom Hibah ni dan melalui Wasiah Shop di mana dia adalah trustee yang tersohor, di mana dia ada syarat compliant ya. Dia memang
actually is telus and halal and syariah compliant. So Okay. dari segi platform tu alhamdulillah is halal compliant and syariah compliant. Okay. That's why we partner with Holion Islamic and also we partner with Wasiah Syura. Okey. Jadi ianya lebih mudah lagi lah kerana orang kata map tu telah disediakan. Okey. Jadi untuk Puan Dafina kita apa perubahan yang Hong Leong Islamic Bank lakukan untuk menjadikan produk perbankan lebih sesuai dengan kehendak masyarakat, terutamanya yang berpegang prinsip pada syariah kita? So sebagai institusi perbankan Islam kita banyak invest dalam digital. Maksudnya bila digital tu kita boleh pergi di luar kawasan yang tak ada branch contohnya. Okey. Dan kita membuat akses mendapat sama ada pinjaman, sama ada buka akaun tu senang. Sebagai contoh kita boleh buka akaun dalam 15 ke 20 minit pakai of course eKYC, IC. Dan kita boleh pergi ke mana-mana di kampung mana-mana memang kita program HLB at kampung. Memang kita nak memastikan penduduk-penduduk semua financially, digitally literate. Sebab bila kita dah buka akaun tu dah ada record kan. So senang, tak ada macam benda boleh buat simpanan untuk menjana returns dan sebagainya. Jadi bila kita kolaborasi dengan Sedania, of course sebagai Islamic fintech dia memudahkan lagi untuk memahami apa itu hibah. So Jom Hibah platform tu kalau klik dekat website boleh faham apa difference, apa benefit hibah ni. Dan kemudian kalau kita tengok harta pusaka tu berapa amount dia, kalau perlukan pembiayaan di situlah Hong Leong Islamic boleh memberi pembiayaan. Okey. And then kita punya produk pembiayaan pun kalau misal kata kalau payment tu buat on time ada rebate, ada diskaun. Sebab kita pun nak memastikan financial discipline tu memang terterap daripada produk pembiayaan tu lah. Okey. Okey, kalau kita cakap tentang hibah macam Kak Oji tadi cakaplah, Kak Oji yang mempunyai seorang anak dan dengan keadaan yang kita tengok sekarang anything can happen, kita dengan banyak kematian yang mengejutkan. Macam Kak Oji sendiri pernah tak terlintas di fikiran ialah hidup ni sekejap aja, apa yang nak dilakukan, apa yang nak ditinggalkan untuk anak, dan sekarang ni Kak Oji dah faham apa itu hibah, apa itu wasiat dan apa perancangan Kak Oji di masa depan ni. Bismillah. Terus terang setelah mendengar pencerahan daripada Puan Nisa dan Puan Dafina, ianya amat memberi gambaran dan senario yang baru kepada saya. Kerana selalunya kita ni sudah memang dari azali lagi kita dah disuntik dengan terminologi wasiat. Ya, betul. Kan? Daripada dulu kita faham wasiat. Itu saja. Hibah ni macam baru. Ya, and then saya pernah melihat dengan mata saya sendiri Era yang ada wasiat pun boleh bergaduh. Betul. Itu sangat menyedihkan. Ya. Kan, kubur tu masih lagi merah. Belum apa-apa lagi dah kan macam so that's very sad for me. Tapi setelah apa yang saya dengari dengan penjelasan dan pencerahan, dua persoalan saya. Berbalik kepada hibah tu, adakah dia punya what do you say, the sharing of the percentage sama ke dengan, kan different, pasal wasiat is like 1/3 kepada lelaki kan, kepada any external, not the waris. not the waris. Okay, the waris kalau lelaki Sebab dia ikut faraid juga. Tapi kalau hibah is 100% assignment. okay, so 100% belongs to the individual. So individu yang diberikan hibah tu. hibah. So kalau saya saya lebih ke arah hibah. Ya, betul. Saya tak nak pening-pening kepala. Ya. Kan? Maknanya hibah ini juga boleh dipraktikkan kepada adik-beradik saya lah. Boleh. Boleh dipraktikan, tetapi kita kena lakukan di kala ini. Dengan kadar segera. Sementara hayat masih dikandung badan. Tidak bercanggah lah dengan hukum syariat, anything tak ada lah. InsyaAllah tak Pasal kan seperti saya nyatakan, dari kecil, dari azali kita lah disuntik dengan perkataan wasiat. Betul. Kan? Ya. So maknanya
Kalau boleh ini, of course I rather go for hibah. Betul. Jadi hibah ni sangat-sangat mempunyai keistimewaan yang memudahkan kita dan memudahkan generasi yang tinggal. Betul kan? Betul. Okey. Jadi untuk Puan Nisa pula Jom Hibah melibatkan Sedania As-Salam Capital, juga Hong Leong Islamic Bank dan Wasiah seperti yang dikatakan tadi. 3 pihak yang sangat penting. Jadi bagaimanakah sistem ini memastikan semua perancangan hibah yang dibuat oleh pelanggan adalah sah di sisi undang-undang dan mengikut hukum Islam kita? Okay, Alhamdulillah dari segi Sedania As-Salam kami ada syariah komiti kami. Okey. Dan Wasiah Shop pun dia pun ada syariah komiti. In fact produk-produk mereka mesti di-endorse daripada syariah komiti. And syariah komiti mereka bukan calon-calon orangnya. Mungkin mereka daripada bank negara ataupun Securities Commission dan juga daripada bank-bank. So dari segi syariah scholars dia memang mantap lah. Alhamdulillah. And Hong Leong Islamic juga mempunyai syariah komiti mereka. So masa kami nak buat produk platform ni tak boleh kiranya buat saja-saja ya. Sebab kita pun kena comply untuk bank punya standards. Kita pun kena comply dengan syariah komiti punya guideline. So dari segi proses onboardingnya, dari segi proses akad dia pun kena ada sistemnya. And Alhamdulillah kami punya partner Wasiah Shop adalah satu-satunya trustee company yang menggunakan digital akad, di mana sekiranya dia nak buat hibah, anak dia tak ada di Malaysia, mungkin di overseas, boleh buat secara talian dan dokumentasi itu boleh is accepted as a legal documentation when you want to go to Sharia courts or the courts. So that is the most powerful tool. Yes. So that's the beauty about our platform and Wasiah, because kami membuatkan digital untuk menyenangkan lagi anak-anak ataupun any family members who are not in Malaysia or who are not here. So you can actually do it masa buat online juga. And the proses tu adalah disahkan dari segi dokumentasi, legal dokumentasi yang disahkan. So so platform tu kami dah memang and prosesnya memang more than 15 years punya proses lah. Yes. Dan kita dah investigated, kita dah invest dalam building up the platform. Wasiah Shop pun invested in how to make the dokumentasi, the Sharia compliant, and kami pun dalam masa 2 tahun alhamdulillah make the digital platform. Bila kesedaran tentang hibah ni wujud? Actually dah lama, cuma mempertengahkan kepada umum. Awareness kepada umum tu tak sangat. Sangat susah untuk kita actually, nak. We are very lucky because Wasiah Shop dah successfully launch about 700 cases yang successful hibah. Yang alhamdulillah. And then so that's why we are also a customer to this hibah, sebab kami pun ada situasi kami juga. So it's very important that we also believe in the product also. Right. So sekarang ni hibah ni sangat mudah dah. Dah tak perlu, kadang-kadang kita malas nak turun naik office, pergi ke sini, dihantarnya ke sini, hantarnya ke sana. Sekarang ni semuanya dalam digital. Semuanya boleh dilakukan. You know, nak seribu daya tak nak seribu dalih lah. Orang kata kita dah mudah, nak dimudahkan lagi, inilah caranya. Jadi mungkin saya nak tanya kepada Puan Dafina kita. Hong Leong Islamic Bank ni kita tahu memberi perhatian juga kepada wakaf, takaful dan perancangan hartanah. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan perancangan harta dan hibah penting untuk mengelak konflik dan memastikan hak semua ahli waris terjamin. Okay, so dari segi Hong Leong Islamic punya point of view, kita nak memudahkan bagi bagi pelanggan untuk memahami kenapa hibah itu penting. Jadi setiap individu, setiap keluarga mempunyai dinamik yang berbeza. Kemudian of course role kami untuk memberi pembiayaan. Jadi dari situ saya nak menekankan, sebab bila kita cakap back to hibah ke or even like tulis wasiat ni kompleks sangat kan. Kompleks sebab memang dia akan memakan masa. Dan dia akan memang dia punya amount kan, jumlah kalau kita nak appoint lawyer dan semua tu
agak berpanjangan. Ya. Jadi daripada digital platform, kolaborasi Honor Islamic dengan Sedania, dengan menggunakan Wasiah Shop, memang kita buatkan proses itu lagi cepat, mempercepatkan the process, and then memang is transparent upfront. So of course different people ada different punya kepentingan kan, tengok dia punya situasi macam mana kan. So kita kena memahami apa dia punya niat dia, kenapa dia nak buat hibah. Bukan kita kata buat wasiat tu tak, sebenarnya perlu ya. Sama ada wasiat atau hibah tu amat penting, amat perlu. Tapi kalau kita tengokkan statistik umat Melayu Islam yang ada buat wasiat atau lagi hibah amat rendah ya. So awareness tu penting, sebab awareness tu memang saya rasa kalau kita cakap pasal macam mana kita nak tengok kita punya pembagian harta pusaka, topik dia sensitif kan. So especially kita cakap pasal konflik keluarga, kalau tak ada adik-beradik lelaki, so pergi ke berapa banyak pergi ke hak perempuan, berapa banyak kalau ayah mak ada, berapa banyak pergi, and so forth. So memang ada kompleks. Tapi back to Jom Hibahnya platform, ada calculator yang memudahkan. So nanti boleh check, kalau tengok saya punya ni macam banyak semua, and then tengok apa harta yang kita nak hibahkan. So harta tu boleh jadi even rumah yang kita duduk tu, kalau ada nama kita of course boleh hibahkan. Apa-apa sajalah, jam boleh, barang kemas boleh, apa-apa saja boleh dihibahkan. Ada satu stigma mengatakan hibah hadiah ni kepada untuk orang kaya je. Dah orang kaya, dia adalah benda nak dihibahkan. Kita yang ada ni, macam mana? Kak Oji, macam mana ni? Tolong saya kat sini. Macam mana? Adakah betul hibah ni adalah hanya untuk orang yang berkemampuan, yang berharta saja? Saya amat tidak setuju dengan stigma yang sebegitu kan. Because to me, if you love somebody, it's entirely up to you lah. You nak kasih dia gift yang bagaimana. Hibah is like sort of a gift lah. Exactly. Kan? Walaupun kita ada jam, kita nak hadiahkan jam kita pun boleh. I nak hibahkan bakat I, dia tak minat. Jadi kita ketepikan. Ketepikan. Tapi bagi saya amat tak setuju dengan apa yang dinyatakan bahawa ini merupakan satu stigma kerana hanya layak untuk orang-orang kaya. No such thing bagi saya. Apa pun bila kita sudah tiada di dunia ini, dia harus meneruskan kehidupan dia. Sesiapa pun yang ditinggalkan itu kan, ada yang mampu, ada yang tidak, yang individu tu yang masih hidup. Jadi kenapa kita tidak mahu membantu dia? Sebab itu tanggungjawab kita kan sebagai ibu-ibu. Katanya ibu sanggup kan mengikat perut tak makan. Ibu zaman tu, ibu zaman batu bertangkup lah. Ibu sekarang don't lie to me. Mak makan dulu, berani kau. Biasa dia ya. Jadi so like I said, I totally detest benda tu. Saya memang tak boleh terima. Sesiapa pun layak untuk menerima, dan apa juga yang diberikan itu apa yang kita mampukan, like you said. Cuma saya nak tanya, prosesnya tu berapa lama? Bukan proses untuk kita ini, proses si individu itu menerima. Ada hibah. Saya rasa first kena tahu niat kenapa kita nak buat hibah tu, and then kita kena tengok apa kita punya aset, atau kita punya apa kita nak bagilah, jam ke, barang kemas, rumah lah, kereta dan sebagainya. Dah list down, lepas tu kita akan consult dengan pihak Sedania under Wasiah Shop. So depends lah berapa lama the discussion. Selalunya dalam duration berapa lama? Saya rasa paling cepat dalam less than 2 months. Saya suka. Saya suka. Tepukan gemuruh. Sebab kita dah pernah menghadap orang, bukan saya. Yang turun naik. Betul. Sehinggalah Abang Jamil mampus. Tak dapat. Saya setuju. Ini satu berita yang sangat baik
Kalau boleh disegerakan dalam tempoh beberapa bulan dan apatah lagi semuanya sekarang boleh dalam bentuk digital saja. Yes. Okay. And then dari segi executionnya pun, insyaAllah kalau semua dokumentasi ada, everything is there, Lagi mudah. Lagi mudah. Yes. So daripada kadang-kadang ada orang menunggu sampai 3, 5 tahun, 10 tahun. So kalau boleh buat dalam 2-3 bulan, Alhamdulillah. Ya. So yang proses yang akan melambatkan ialah collection of the documents lah. Sebab kalau misal kata let's say kita nak hibahkan rumah kan, kita kena dokumen SNP kan. SNP, so title document tu kita memang dah ada dekat rekod sendiri atau minta pihak bank lah bagi kan. Itu memang dah cepat. Tapi kalau misal kata property tu ada a few parties yang involved, then you kena dapatkan consent dan sebagainya. Okey. So Alright. tengoklah apa Jadi yang- pastikanlah kalau kita tak nak benda tu bertambah rumit, memakan masa, pastikan dokumennya semua complete. Kalau tak tahu mungkin ada list yang disediakan. Dalam johibah.com kalau kita ada prosesnya, apa dokumentasi yang Ya. dimuat naik ke, and then kita Okey. boleh keep, kita boleh tengok status di mana yang, apa lagi dokumen yang tertinggal, Ya, apa semua ada okey. dalam proses. Jadi tak adalah kita nak ulang, tertinggal, patah balik, tunggu lagi. Cok, kakak nak tanya satu soalan, My Darling Ya, Era. Kak Uji. Okey, bila wasiat is just a piece of paper yang Okey. diamanahkan oleh si individu itu kepada si peguam. So, bila dia tiada, dipanggil ahli keluarga dan it's being read out. Betul tak? Wasiat. Okey, tentang hibah ni, adakah kalau kita ramai and then kita kena hibahkan sorang or it's like how? How is the I need to know I that. think it's all up to you. Okay. Yeah, it's up to the individual. Tak suatu-satu sorang-sorang. You boleh buat satu-satu. I mean normally buat individual lah, sebab you nak bagi hibah aset tu untuk satu orang tu. So it can be like satu it's some sort like a wasiat, Yeah. cuma it's just hibah. Yes, correct. Okay, And I then- need to know yeah. that. And then Wah, of course, macam jangan cari I Okay, rahsia punya harta. Muka tu Okay. Kak Uji, Nampak? muka tu dah confident dah. Okay. Balik ni nak buat. Cari I Okey. Mungkin Puan Nisa boleh I give you time untuk nak convince penonton-penonton kita ni, meyakinkan penonton kita ni tentang hibah, kegunaan hibah, kehebatan hibah. Silakan. I think daripada tadi you dengarkan situasinya, hibah ni adalah satu instrumen yang very very important, very very strong instrument. Yeah. So what Puan Davina cakap, nawaitu tu kena ada, niat tu kena ada, niat apa you nak hibahkan, apa aset you nak hibahkan kepada seseorang ke, kepada anak-anak yang ramai ke, sebab kita tak pergi ke family office lagi di mana bisnes nak hibahkan bisnes tu kepada siapa. So at the end of the day, pentadbiran tu is very important. So that's why kami alhamdulillah kami bekerjasama dengan Wasiat Shop, sebab pentadbiran hartanah tu adalah paling penting. Yeah. Sebab kita buat semasa hidup. Selepas tu kalau kita dah meninggal, apa prosesnya di mana anak saya kena menghadapi. So saya nak menyenangkan anak saya tu untuk menghadapi proses untuk mendapatkan harta yang saya telah hibahkan kepada dia. Okay. So I nak so perancangan tu adalah paling penting. So untuk puan-puan semua, sister-sister semua, tolonglah, you have to protect yourself, lindungi aset-aset yang you telah ada untuk bagi kepada siapa while you are tengah hidup ni. Okay. InsyaAllah. Ya. Okey, sepatah dua kata daripada Allah Akbar. Puan Davina sendiri kepada penonton-penonton kita, silakan. Okey, so perancangan tu amat penting ya. Tengok kenapa kita nak buat hibah tu, dan saya nak tekankan di sini, bila kita tengok konsep kewangan harta, actually harta tu bukan milik kita dia milik Allah. So macam mana kita nak manage harta tu is our amanat kan, amanah kita diberi tenaga untuk bekerja, dapat income halal. Macam mana kita nak give back sama ada through charity, sama ada kita nak sedekah, zakat, ataupun kita nak hibahkan atau buat through wasiat. Saya bukan kata wasiat tu tak, it's still okay, cuma prosesnya mungkin tak sedirect, tak serumit. Kalau kita buat hibah tu kita tahu, rumah, kereta, motor saya memang nak bagi anak saya ni, anak saya tu sebagai contoh kan, mak saya macam mana kan. So saya rasa penting sebab bila kita tinggal alam ni to the next life kan, kita nak pastikan orang-orang yang kita sayang semua akan
terjagalah kan. Itu saya rasa kita punya amanah kita. Dapat rezeki kita pastikan duit tu, harta yang kita kumpul tu boleh dibagikan kepada orang yang kita sayang, and of course kepada grup-grup yang memerlukan lah. Itu saja saya punya komen. Okey, terima kasih diucapkan. Dan mungkin Kak Oji sendiri ada benda yang nak di-sharekan kepada penonton-penonton, pandangan Kak Oji sendiri. Okey, sesuatu yang ingin saya nyatakan di sini, saya amat bersyukur kerana diundang sebagai salah seorang tetamu jemputan. Kerana melalui Puan Nisa dan Puan Davina, saya dapat meraih ilmu tentang hibah. Yes, thank you so much. You know, saya didatangi oleh beberapa orang yang mempower saya untuk to do this hibah thing. Tapi tidak kita tidak dapat penjelasan yang menyeluruh. Okey. Sebab bila kita nak bertanya, ada di antara mereka juga mungkin kurang arif tentang hibah ini, tapi mungkin mereka agent and so on kan. Alright, so tapi melalui hari ini, thank you so much kerana membuat saya memahami kenapa saya harus melaksanakan hibah ini untuk bukan saja anak saya tetapi adik-beradik saya, sebab saya dah tak ada adik lelaki, dah meninggal tahun lepas. So sekarang kita semua the golden girl. The golden girl. Kan. So it's a good thing that I learn. Minta maaf kalau saya tanya lebih-lebih, minta maaf Vera. Okey sangat. Kita nak tahu soalan kan. Kak Oji itu adalah soalan kami juga. So terus terang kalau tanya saya, Kak Oji nak pilih wasiat ataupun hibah, I'd rather go for hibah. Exactly, betul. Kalau tanya saya lah, terus terang saya nyatakan di sini. Saya tak nak pening-pening kapla lah. Okey, kepada Puan Nisa, Puan Davina dan Kak Oji sendiri, sebenarnya soalan tu bukan datang daripada saya saja, tapi kita ada juga tetamu-tetamu penonton-penonton yang nak tanyakan soalan. Jadi dipersilakan siapa yang nak tanyakan soalan tadi, dah beratur, dah bersiap sedia dah di sana. Silakan ambil mic tu. Ada soalan. Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Irda dari ATM. Okey, dari ATM. Soalan ni untuk Puan Nisa. Puan Nisa. Okey, Puan Nisa, kalau dah ada wasiat, adakah masih kena ikut faraid juga? Kalau tak ada. Kalau ada. Kalau ada wasiat. Seperti yang kami discuss tadi, kalau ada wasiat pun you kena ikut faraid juga. So that's why kita kalaulah you rasa as niat tu you nak bagi dekat anak perempuan ataupun adik perempuan, especially wanita lah. So you kena start planning, rancang. So you rasa hibah adalah important tool buat hibah. Ya. Sebab faraid tu kita tak tahu, macam wasiat tu kita tak tahu. Betul. Apa ni. Walaupun adalah satu instrumen yang bagus, tapi kita nak lindungi keluarga you, especially wanita ataupun perempuan, anak perempuan. Ya. Okey. Alright, terima kasih. Terima kasih atas soalannya. Okey, soalan seterusnya siapa tadi? Oh, ini hebat ni. Dia hafal soalan dia. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Liza daripada ATM. ATM juga. Okey. Saya nak tanya pada Puan Davina. Puan Davina, silakan. Untuk orang yang dah Okey, sekejap. Dia dah berkahwin, kemudian berpisah. Nak batalkan hibah. I like. Okey, soalannya. Bercerai. Kan? Dah sure? So kalau dia masih hidup, boleh tukar. Hibah tu boleh diubahkan. Selagi masih hidup. Selagi masih diubahkan. Okey. So misal kata dalam situasi yang let's say couple tu dah divorce dan ada changes kan, whatever yang dah diletak dalam hibah agreement tu boleh ditukar.
Okey, itu dia jawapan dia. Okey, jadi kita boleh ya ubah. Jadi Mudah tak? Nak ubah tu mudah tak? Nanti peguam tanya kenapa nak ubah. Dia bagi teruslah kan. Tak ada mudah ke kalau nak ubah? Saya wakil awak bertanyakan. Okey. Ada soalan sambungan daripada soalan tadi tu. Mudah ke kalau nak ubah? Mana tahu lelaki dia pendendam. Ambil Apa peguam pula yang dia? agak-agak. Dah hadiah. Tanya dia. Dia kasih susah nak ubahkan. Tu macam mana pada Tina? Okay, saya boleh jawab dari segi hibah tu, sebab hibah tu kiranya saya kata aset saya kan, harta saya nak bagi kepada A for example A. Okey. Lepas tu tahun-tahun saya kata tak nak bagi A, saya nak tukar kepada pihak B atau pihak C. Jadi itu tertakluk pada saya lah, dengan pihak Sedania atau Wasiah Shop untuk bagi tahu macam mana saya nak tukarkan apa yang saya sudah agree dalam agreement tu lah. Itu yang perempuan lah. Kalau yang lelaki, tak kalau apa, dia nak menyusahkan kehidupan wanita. Sebab hibah tu konsep Oh dia tak boleh apa, bagi dia angkatan sesiapa. tentera. Ada. Dia angkatan tentera, Dia angkatan lelaki tentera suami dia Malaysia. takut dia. Okey. So again hibah tu sebab dia boleh kepada sesiapa sahaja. Okey. Macam wasiat tu dia ada ikut dia punya faraid, ikut dia punya 1/3 pada so ada dia punya. Jadi kalau hadiah tu kriteria boleh dia. ditarik balik kalau kita rasa kita nak batalkan hadiah itu. Okey. Baiklah, so soalan seterusnya dari dipersilakan. ATM juga? Ni bukan. GIG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Iza Bakar Iza daripada Bakar. komuniti wanita di IG. Oh, Datin alright. Iragani ya. Okey, saya ada soalan khas daripada kepada Kak Oji. Okey, pendapat Kak Oji. Why? Because I love you so much. Hey, you don't like that. Ali setan, Asmida. Okey. Apa pendapat Kak Oji tentang kehidupan artis yang melarat? Sekarang ni kan ada kan artis-artis yang melarat. So ketika muda menempa nama. Tapi berusia ada yang kurang bernasib baik. So apa saranan Kak Oji sebagai dunia artis kan sekarang ni? So apa saranan Kak Artis kepada mereka-mereka yang muda sekarang ni? Oh saya lah kan saya. Siapa yang tulis soalan tu? Taklah sebab Okey, pertamanya Iza kan nama? Iza Bakar. Iza pertamanya saya cukup pantang perkataan melarat. Betul. Kenapa bila terminologi melarat aja nak dikaitkan dengan artis? Saya tak boleh terima. Mak ayah saya tak pernah melarat. Ya. Okey? Even Tan Sri P. Ramlee tidak hidup melarat. Okey. Banyak cerita-cerita yang bukan yang disampaikan. Dan yang menyampaikan itu bukan hidup pun dalam dunia artis ni lah. Iyalah. Alright. So berbalik kepada soalannya, so dia begini, dia bukan saja artis, semua orang mempunyai fasa kehidupan masing-masing. Ya. Mengingati atau tidak untuk masa depan itu terpulang juga pada kita. Kerana kita ini dianugerahkan akal kan Era? Ya betul. Allah itu memberi kita akal untuk berfikir. Alright, apa yang terbaik bagaimana, because kehidupan ini kan ianya your life is not the same with mine. Sama juga Era, walaupun dia artis, saya artis. So berbalik kepada kita bagaimana kita nak berhadapan dengan kehidupan yang penuh pancaroba, and then lagi-lagi sekarang dunia ni ditakluki oleh teknologi. How you adapt to it. Right. Tetapi bagi saya Iza, Allah itu tidak pernah zalim. Ya betul. Iya. Yes. Betul. So tolong elakkan menggunakan terminologi melarat dan kaitkan kepada artis. Iya. Okey. Alright. Thank you. Did I answer your question? Ya, minta maaf Thank you banyak. very much. Terima Thank you so kasih much, Azura. Thank you, Iza. Terima kasih Kak Oji. Thank you so much. Terima kasih atas soalannya. Okey, itu dia sedikit sebanyak, sebenarnya banyak bukan sedikit informasi-informasi yang kita dapat yang membuka minda kita tentang istimewanya hibah ini dan betapa mudahnya hibah ini dilakukan. Oh, nampaknya ada lagi satu soalan permintaan daripada penonton. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hani Masliza daripada
komuniti wanita IDIG. Okey. Actually sebenarnya saya ada 2 soalan tapi tak apalah, buat satu saja. Sebab saya semua anak perempuan, bolehkah saya hibah semua harta saya pada anak-anak perempuan saya? And then kalau harta lebih 1 juta, berapa kos sebelum soalan saya nak tanya berapa boleh. Okey. Kalau harta lebih 1 juta, berapa kos sebelum hibah dan selepas hibah tu kan ada kos dia kan? Dan saya difahamkan benda tu mahal. Boleh tak Puan buat pencerahan? That's a good question. Thank you. Anda boleh hibahkan kepada anak-anak perempuan based on aset-aset yang you dah ada. Tak kira lah whether it's rumah ataupun barang kemas ataupun actually asset you lah. Saya difahamkan ada pecahan-pecahan dalam hukum ya. Okey, dari pecahan hukum tu nanti that's why you pergi jomhibah.com tu. Dia ada hibah calculator. So you boleh letak berapa yang you nak bagi, dia akan ada percentage-nya. Kita punya modelling lain sikit. Kita punya modelling you buatkan sekarang untuk anak-anak perempuan you. So anak-anak perempuan you tak payah bayar 1 sen pun. Mungkin dia akan bayar untuk MOT kan, untuk transfer. Yang tu saja. Tapi dari segi kos-kos untuk buat dokumentasi, akad dan juga dokumen ya, semua Puan akan bayar sekarang masa Puan tengah hidup. So dari segi benefit, that is the difference between this hibah, jom hibah dengan other providers lah. Saya tak nak cakap siapa sebab semua pun bagus, tapi apa yang saya nak terangkan, Puan tak payah make sure that Puan boleh buat sekarang, you tak payah bebankan anak you kalau you dah tak ada. Sebab problem sekarang ni anak-anak kena bayar all the fee tu kan. So sekarang dari segi apa yang Jom Hibah buat dengan wasiah adalah you bayar sekarang, you prepare, plan semua sekarang. You bayar sekarang so that anak-anak you tak dibebankan. Alright. Terima kasih di atas jawapan. Dapatlah terjawab sudah? Thank you. Okay, thank you so much. So sekarang ini masanya untuk kita nak buat lucky draw. Dan hadiah ini merupakan hadiah istimewa dari Sedania. Alhamdulillah, ya. yes. Okey, jadi kita nak mintalah Puan Karunisa kita yang mulakan. Okey, standby semua Tengok nama siapa yang tertera dengan ketukan button ini. Okey, ready? 3, 2, 1. Karunisa, dipersilakan. Mardi, dari Mardi, Nurul Ayuni. Silakan. Okey. Hadiah dari Sedania, terima kasih diucapkan dan tahniah. Okey, seterusnya kita nak minta Puan Dafina pula untuk tekan butangnya. Sudah bersedia? Boleh kita mulakan sekarang? Dengan kiraan 3, 2, 1. Okey. Puspa Nita mana tadi? Mardi. Okey, dipersilakan tahniah dari Puan Dafina. Hadiah sumbangan Sedania. Tahniah diucapkan. Okey. Tahniah. Wah. Okey, seterusnya daripada ikon seni negara. Ikon seni negara. Sentuhan ikoniknya. Siapakah yang akan menang? Dengan kiraan 3, 2, 1. Mari kita mulakan.
Korang mandi bunga ke apa ni? Kak Oji, silakan. Betul ke? I see. Betul. Muka tu nampak suci, nampak tak bohong. Betul. Nurnya. Betul. Okey. Tahniah diucapkan. Okey, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Puan Khairul Nisa Ismail, Puan Dafina Ahmed Hilmi dan Kak Oji Ahmad Daud kita. Kita berehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Thank you so much.